Terima kasih Majlis. Alhamdulillah dapat juga kita bersua akhirnya. Yang terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Bahari bin Talib selaku pengerusi Astra dan juga ahli jawatan kuasa pengurusan tertinggi Astra dan juga ahli keluarga Astra, dan tak lupa kepada semua rakan-rakan daripada Majlis Keselamatan Negeri Kedah dan juga Perlis. Lebih dahulu saya ingin selain daripada merakamkan jutaan terima kasih dan juga penghargaan kepada semua warga Astra, saya juga ingin memperkenalkan diri saya. Saya Safrul Faiz bin Abdul Sattar, boleh panggil saya dengan panggilan Faiz saja mencukupi. Sebelum ini saya bertugas di Majlis Keselamatan Negara Negeri Perlis. Namun alhamdulillah pada Oktober yang lepas saya telah ditugaskan di Negeri Kedah setelah pengarah MKN Kedah ni bersara wajib pada bersara wajib dia bersara awal. Untuk kita Encik Abu buat kata ni dia pencen awal, dan saya telah mula ditugaskan di sini pada Oktober yang lepas, dan akhirnya dapat jugalah kita berjumpa pada malam ini dengan gabungan antara Kedah dan juga Perlis. Setelah Perlis ni sebenarnya Setiausaha Keselamatan Negeri dia belum lagi ada lagi, maknanya saya masih perlu mengekalkan tugas-tugas saya di Perlis. Dua negeri kita perlu uruskan secara bersama, dan insyaAllah saya cuba akan bawa pendekatan apa yang kita telah laksanakan, apa yang kita telah jayakan di negeri Perlis sebelum ini. Dan saya dapat tahu yang sebenarnya jalinan kerjasama antara Astra dan juga MKN ini sebenarnya dah ada dalam mewujud. Cuma mungkin kita nak selaraskan kembali. Saya juga nak menyelami hati budi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita nak tahu apakah keperluan mungkin usaha sambung yang berterusan yang kita boleh laksanakan pada masa akan datang, insyaAllah. Jadi di MKN sebenarnya kita mempunyai satu set yang berlainan daripada tuan-tuan dan puan-puan, iaitu Government Integrated Radio Network, yang ini kita gunakan secara bersama apabila bencana berlaku, dan ianya hanya cuma digunakan oleh setiap agensi keselamatan. Ada 16 agensi keselamatan semuanya, namun ianya telah diuruskan oleh MKN. Hanya apabila berlaku sesuatu bencana ataupun keperluan yang lain, kita akan aktifkan inter-agency communication. Maknanya kita akan dapat berkomunikasi di antara sesama agensi ini dengan menggunakan GERD apabila kita aktifkan. Namun kalau kita tak aktifkan, setiap agensi ini dia akan berkomunikasi in silo. Maknanya hanya department itu sahaja yang menggunakannya, hanya department itu sahaja yang dapat mendengar, dan kita tak boleh nak orang kata pintas dan decrypt balik dia punya perbualan. Jadi penggunaan teknologi itu memang dah ada, dan insyaAllah walaupun agensi-agensi keselamatan ini menggunakan set GERD tersebut, namun mereka juga mempunyai, ada di kalangan mereka mempunyai hobi yang tertentu, iaitu menggunakan radio ham. Penggunaan radio ham ini sebenarnya dari segi pendekatan keselamatan, orang kata pertahanan menyeluruh, kita hendaklah menggalakkan semua rakyat kita menggunakan radio sebenarnya. Sebagai contoh, NATO di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, mereka menggalakkan rakyat mereka menggunakan radio ham, sebab mereka tahu apabila sesuatu bencana berlaku, apabila sesuatu peperangan berlaku, salah satu mod telekomunikasi yang mereka hanya boleh gunakan adalah radio ham. Jadi mereka sebenarnya secara tidak langsung sebenarnya mereka mewawarkan penggunaan radio ini kepada semua rakyat mereka agar mereka betul-betul mahir dan pandai menggunakannya. Berbeza dengan Malaysia, sebab kita sangat bergantung harap kepada set telekomunikasi yang ada. Tapi apabila banjir atau bencana berlaku, mereka akan menyedari bahawa set mereka ini tidak dapat bertahan lama. Set mereka ini sebenarnya telekomunikasi mereka ini tak dapatlah sangat mereka bergantung harap kepadanya, kerana terdapat berbagai limitasi ataupun kekurangan. Datuk, untuk makluman Datuk, kami sebenarnya tak mengharapkan kehadiran seberapa banyak sekian banyak, tak apa. Sebab walaupun yang datang 10 orang ataupun 50 orang, alhamdulillah, apa yang kita dapat sebenarnya kita nak dapatkan lagi jalinan ukhuwah seperti mana yang Datuk maklumkan tadi. Tak kira lah seberapa ramai yang datang hadir pun, insyaAllah apa yang kita nak, apa yang kita hajatkan sebenarnya, kita nak saling berkenalan. Mudah-mudahan dengan
kalangan kita ni sebenarnya kita hanya berjumpa apabila bencana berlaku. Yang ini adalah satu realiti lah. Memang kita tak dapat nak elakkan, tak macam mana mungkin Tuhan nak memberi rezeki kepada kita. Kita memang bersua apabila bencana berlaku. Alhamdulillah waktu di Perlis dulu memang apabila bukan setakat bencana berlaku, memang kalaulah ada sesuatu insiden, barulah kita akan dapat berjumpa dengan hampir ke semua agensi. Bukan setakat daripada kerajaan, tapi yang badan-badan bukan kerajaan juga kita dapat bersua setelah ada sesuatu insiden ataupun bencana berlaku. Jadi mungkin ada hikmahnya setelah beberapa insiden bencana yang berlaku ini, kita seringkali bersua, seringkali berjumpa, dan makin lama kita ni sebenarnya makin rapat di atas kepercayaan dan usaha yang kita laksanakan ini. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama menjayakan sesuatu misi atau tugasan. Okay. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, di NKN ini kita bergerak di atas kita panggil arahan. Arahan yang ada banyak, setakat ini kita ada 24 arahan yang berbeza, yang mana apabila sesuatu pengarahan ini diberikan atau dikeluarkan, ianya akan menjadi salah satu garis panduan selain tata cara bagi menguruskan sesuatu perkara bagi semua agensi keselamatan terutamanya. Jadi di negara kita ini mempunyai pendekatan yang hampir serupa dengan Amerika, hampir serupa juga dengan United Kingdom, bagaimana kita menguruskan sesuatu pengurusan dari segi pengurusan keselamatan, iaitu kita mempunyai arahan yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Kalau di Amerika mereka ada National Security Agency, NSA. So kalau tuan-tuan dan puan-puan banyak baca internet ataupun akhbar baru-baru ini, mereka mempunyai satu isu yang berkaitan dengan Edward Snowden. Jadi Edward Snowden ini adalah salah satu kontraktor yang dilantik oleh NSA mereka untuk menguruskan salah satu bidang iaitu teknologi internet yang ada dalam syarikat dalam agensi tersebut, dan dia telah mendedahkan yang sebenarnya NSA ini secara berterusan dan secara tetap memang mereka melaksanakan kerja-kerja pengintipan kepada semua rakyat mereka. Jadi betul lah dengan apa yang dengan pendedahan yang dia mengesahkan pendedahan WikiLeaks sebelum ini yang menyatakan bahawa mereka memang mengintip semua gerak-gerik kita melalui set-set telekomunikasi dan juga media sosial yang ada sekarang. Jadi di Malaysia ini Majlis Keselamatan Negara dia bukan kerja-kerja terhadap pengintipan dan juga kerja-kerja perisikan, tapi ia juga melaksanakan pelbagai bentuk pengurusan yang keselamatan, termasuklah juga pengurusan bencana. Jadi pada tahun 94 apabila kita menghadapi masalah Island Tower itu, berbagai agensi bertumpu di kawasan Ampang ini untuk menguruskan bencana tersebut. Apa yang berlaku adalah pelbagai ketindihan tugas, pelbagai masalah timbul akibat tidak adanya penyelarasan. Jadi setelah itu kita telah diamanahkan untuk menyelaraskan pengurusan bencana di negara kita. Lahirlah arahan MKN nombor 20, iaitu pengurusan bencana di Malaysia. Dan sehingga kini yang sebenarnya pengurusan bencana inilah bukanlah ada ilmu yang kekal, tetap dan tidak berubah. Ini sentiasa perlu diubahsuai, ini sentiasa perlu diperbaiki daripada semasa ke semasa, kerana tuntutan semasa dan juga magnitud bencana yang semakin tambah dan juga berbeza-beza pada sesuatu bencana apabila ini berlaku. Jadi semakan semula telah dibuat pada arahan ini. Secara mudahnya saya jelaskan, arahan ini telah menetapkan dari segi pengurusan bencana di peringkat persekutuan, kita ada jawatan kuasa pengurusan bantuan bencana negara yang seharusnya diteruskan oleh Perdana Menteri, tapi ia telah diberikan kuasa tersebut kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Syahidan Kassim yang berkebetulan daripada ARO. Sebelum ini portfolio tersebut dipegang oleh Datuk Seri Nazri. Di peringkat negeri pula, kita ada jawatan kuasa pengurusan bantuan bencana negeri yang ini diproduksikan oleh setiausaha kerajaan negeri. Di daerah kita ada setiausaha keselamatan daerah sebagai usia, dan kita ada pegawai daerah sebagai pengurusi jawatan kuasa pengurusan bantuan bencana di peringkat daerah. Jadi jawatan
jawatan kuasa yang diwujudkan ini, mereka kebiasaannya akan menguruskan sesuatu bencana di peringkat daerah atau di peringkat negeri, dan mereka akan membuka bilik gerakan. Pada kebiasaannya, apabila sesuatu bilik gerakan dibuka ini, hanya agensi kerajaan yang berada di dalam bilik ataupun bilik gerakan tersebut. Namun dengan perubahan iklim yang tentunya yang sangat teruk pada ketika ini, dengan tuntutan semasa yang memerlukan gandingan usaha sama di antara kerajaan dan juga badan kerajaan, bilik gerakan ini sebenarnya kita boleh bawa sekali NGO atau perkumpulan lain untuk duduk bersama-sama kita untuk menguruskan bencana. Dan apa yang berlaku pada tahun 2010 misalnya, Datuk Baharu duduk bersama-sama dengan kita untuk menguruskan bencana di bilik gerakan negeri. Mereka berada di sana selama 24 jam. Mereka menyelaraskan hubungan di antara mereka yang ada di lapangan dan juga jawatan kuasa yang berada di bilik gerakan negeri. Pengurusan dan juga jalinan usaha sama ini amat memudahkan semua agensi kerajaan dan juga NGO yang berada di lapangan untuk menguruskan sesuatu bencana. Jadi besarlah harapan kita agar usaha sama ini diteruskan, dan pada masa akan datang sekiranya berlaku bencana yang bermagnitude besar, so kita adalah duduk bersama-sama dalam satu bilik gerakan untuk menguruskan dengan baik, dan insyaAllah dengan jalinan usaha sama yang baik yang kita telah wujudkan ini, kita akan dapat memberikan satu perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat kita. Sebab kita perlu sedar bahawa pengurusan bencana ini bukanlah salah satu aspek yang hanya dititik beratkan kepada kerajaan. Kita juga perlu memberi kesedaran kepada kesemua rakyat kita bahawa pengurusan bencana ini adalah bidang yang perlu mereka laksanakan. Secara mudahnya kita boleh maklumkan kepada rakyat bahawa sebelum sesuatu agensi itu datang untuk membantu mereka, mereka dan juga anggota keluarga yang terdekat dulu perlu menguruskan diri mereka untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka apabila sesuatu bencana itu berlaku. Suka saya mengingatkan bahawa kita mempunyai dasar pandang ke timur yang pada dulu dibawa oleh Tun Mahathir, dan pada masa sekarang ianya mula disemai kembali agar ianya diperkukuhkan. Pada minggu lepas misalnya, yang telah melawan Jepun, dan mereka bersetuju supaya dasar ini diperluaskan lagi dan diperkukuhkan lagi. Dan ramai di antara rakyat kita ni apabila menghadapi sesuatu bencana, mereka suka sangat mengambil model Jepun sebagai antara model yang terbaik. Betul, sebab apabila sesuatu bencana ini berlaku yang melibatkan negara yang maju sebagai contoh Jepun, kadar kerosakan dan juga harta benda, kadar kemalangan jiwa itu amatlah rendah berbanding dengan apabila ianya berlaku. Contoh, apabila sesuatu bencana itu berlaku di kalangan negara yang baru membangun misalnya, kemalangan jiwa dan juga kerosakan harta benda itu amatlah besar berbanding dengan negara Jepun. Sebagai contoh, pada tahun 2004 kita mengalami tsunami di Bandar Aceh, lebih 200,000 mangsa. Pada tahun 2011 Jepun mengalami perkara yang serupa, yang mangsa yang terlibat hanyalah 14,000 orang. Betul, mereka mempunyai teknologi yang lebih tinggi, mereka mempunyai sistem atau mekanisme penyebab luasan tentang amaran bencana itu lebih baik daripada negara kita. Namun adalah salah satu faktor utama mengapa 14,000 rakyat mereka ini mati sebenarnya adalah faktor manusia. Apa yang berlaku, mereka mempunyai teknologi, namun mereka tidak tahu apa yang mereka perlu lakukan. Jadi faktor manusia ini sebenarnya adalah orang kata kesilapan diri masing-masing. Mereka dah dapat amaran tapi mereka tak minda. Mereka dah dapat amaran, mereka tak bertindak. Itu yang berlaku sebenarnya. Jadi kalaulah kita nak betul-betul seperti mana negara Jepun, maknanya apa yang kita laksanakan pada hari ini perlu dirubah sama sekali, perlu diperbaiki dan perlu diperhalusi kembali. Kerana apa yang kita laksanakan sebenarnya pada hari ini belum lagi sampai ke satu tahap seperti mana di negara Jepun. Mereka dapat melaksanakan latihan amal tahunan di antara rakyat mereka. Mereka dapat memberikan orang kata perkongsian ilmu bukan setakat di kalangan rakyat, malah di peringkat sekolah. Jadi kalau kita nak ke arah itu, maknanya kita perlu mengubah cara kerja kita. Di MKM misalnya, kita
sedar tentang perkara tersebut. Jadi kita dah tahu dah, kita tak boleh nak memperkasakan agensi semata-mata, nak memperkasakan agensi kerajaan untuk menguruskan sesuatu bencana. Kita tak boleh mengharapkan agensi kerajaan sahaja untuk menguruskan keselamatan, sebab sedar atau tidak, kita juga perlu memperkasakan keseluruhan rakyat kita bagi memastikan mereka juga bersama-sama memberikan kerjasama dan juga pertolongan kepada kerajaan untuk sama-sama menguruskan bencana. Jadi ini adalah harapan kita, dan insyaAllah sepatutnya dasar pandang ke timur ini kita ubah. Sebenarnya kita terbalikkan. Kalaulah kita nak menjadi seorang Muslim yang terbaik, sebuah penggal Islam yang contoh, sepatutnya Jepun perlu meniru kita, bukan kita untuk meniru Jepun. Jadi sekarang memang terbalik, tapi kita boleh kembalikan keyakinan dan juga kewibawaan negara kita dengan pelbagai usaha yang terancang dan tersusun rapi. Dan ini adalah salah satu tangga kerja utama kita, iaitu perjumpaan, dan insyaAllah pada masa-masa akan datang kita akan laksanakan pelbagai lagi program yang bersesuaian bagi bukan setakat berkongsi ilmu, tapi kita nak menyebarluaskan pengurusan bencana ini dengan harapan rakyat kita, mereka akan sedar bahawa mereka boleh memberikan sesuatu dalam orang kata bolehlah mereka memberikan usaha sama ataupun sedikit sumbangan kepada kerajaan dan juga orang lain dalam sama-sama menguruskan bencana maupun keselamatan. Selain daripada orang kata ekspektasi daripada kerajaan kepada rakyat ini, saya sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Asra dan terlebih mendahului ke semua NGO yang lain di Malaysia ini, kerana Asra telah memberikan platform yang terbaik, bukan setakat memberikan maklumat, malah dalam urusan bencana misalnya mereka bersama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat berada di lapangan untuk mengurangkan beban yang dihadapi oleh rakyat yang mengalami musibah bencana. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih, dan program ini adalah program yang tak seberapa misalnya dengan kekangan kekangan kewangan pada penghujung tahun. Inilah adalah antara yang terbaik yang kita boleh berikan, dan insyaAllah pada masa akan datang kita akan lipat gandakan usaha kita bagi memastikan sama ada Kedah atau Perlis ini mempunyai satu sistem dan mekanisme pengurusan bencana yang lebih baik berbanding dengan negeri-negeri lain yang lain, insyaAllah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Datuk, terutamanya yang hampir 4 tahun kita bersua ni. Datuk telah pernah mengamalkan MKN dengan berbagai usaha dan kerjasama yang telah diberikan. Terima kasih banyak Datuk, dan insyaAllah bukan setakat di Perlis, kita akan pastikan keseluruhan urusan bencana di negeri utara ini akan berada di tahap yang lebih baik lagi, insyaAllah. Jadi sebelum saya mengakhiri ucapan saya terlebih dahulu mohon maaf sekiranya ada kesilapan dan juga kita lewatan di majlis kita pada malam ini. Dan insyaAllah selepas ini, kalau ada sebarang pertanyaan ataupun pandangan, saya mohon tuan-tuan dan puan-puan jangan segan silap. Kita anggaplah ini adalah salah satu platform kita untuk kita berdiskusi ataupun memberi pandangan dan juga saranan yang terbaik kepada kerajaan bagaimana kita nak memperbaiki dan menumbuhkan lagi pengurusan bencana di negara kita, insyaAllah. Sekian dulu ucapan saya pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Staf Faiz. Untuk sesi seterusnya kita sesi perbincangan. Mungkin ada daripada warga Astra sendiri ada persoalan nak ditanyakan kepada pihak MKN ataupun kepada mungkin kepada pihak Presiden sendiri. Kalau ada persoalan nak bertanya tentang hubungan kerjasama yang kita boleh buat apabila dalam bencana menyebabkan pihak Astra, NGO lain dan juga MKN. Jadi saya kalau ada persoalan. Memberi laluan. Okey Pak Bapak. Saya ni nak tekan sikit atas persatuan.
perkara yang saya nak timbulkan di sini memandangkan Tuan Faiz mahukan kerjasama antara pihak HEM Amatur dengan membantu MKN dalam pengusahaan bencana. Jadi dalam bentuk kerjasama ni saya nak banyak perkara sebenarnya untuk dibuat. Saya nak beri satu saja sebenarnya. Saya nak minta untuk bagikan rakan-rakan HEM. Perkara ni dah ditimbulkan berkali-kali dalam seminar melalui SKMM, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia. Tetapi ke mana sampai tahap pembawaan tu ke atas, saya pun tak pastilah. Apa yang kita minta, memandangkan MKN ini adalah satu agensi kerajaan yang ditanggungjawabkan oleh Kementerian untuk menangani masalah-masalah tentang pengurusan bencana. Jadi kerjasama tu kami bagi pihak yang amatur ni nak minta kerjasama juga. Bentuknya macam ni. Isunya kami telah pun bawa ni, di mana kalau kita tengok dalam penggunaan peralatan komunikasi, kan amatur ni adalah satu badan ataupun satu kesatuan yang menggunakan komunikasi untuk tidak diniagakan. Jadi apa yang kami lakukan, kami tak ada dalam satuan, kami tak ada satu dana yang khusus untuk manage segala perbelanjaan komunikasi tersebut. Tuan faham kan? Maksudnya kalau komersial dia orang pakai radio semua tu untuk mendatangkan hasil lain sikit. Jadi orang ni tak ada hasil lah, habis duit saja. Jadi apa yang saya nak minta, kalau boleh lah, kalau ni dah ditangkap SKMM tapi tak tahu cakap mana, cuma dia minta pihak MKN kena bawa jadinya kasih boleh berbincang dengan Datuk Sabiki, Menteri sama Menteri lah. Kan boleh kita nak minta dikecualikanlah untuk amatur segala perbelanjaan yang tersebayar untuk mendapatkan lesen. Nampak sikit, tapi dalam pengurusan persatuan macam tahun ni kita perlukan 18,000 untuk menghidupkan balik, renew balik dia punya purpose assignment kita seluruh Melayu. Jadi memandangkan saya pun diberitahu oleh satu sendiri kita tak boleh nak bayar. Jadi terpaksa bayar 1 tahun saja disebabkan kekurangan masalah kewangan. Dana duit itu pun datang daripada ahli-ahli kena bayar 30 hari setahun. Jadi nak manage peralatan komunikasi lagi dia kata bukti tu tak bisa bayar. Jadi minta untuk elektron amatur saja kalau boleh dibincangkan untuk sebenarnya boleh ada satu lah. Jadi itulah, kami tak memang minta apa. Jadi itu sajalah daripada saya untuk kalau boleh ditelahkan juga. Saya juga tanya SKMM, dia kata kena bincang dalam soalan kabinet. Bila soalan kabinet ni tak faham, tak pada sampai saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Cuma nak kepastian cikgu, untuk repeater berapa jumlah keseluruhan di satu Malaysia? Kita punya repeater ni kalau bawah satuan asrama ni dekat RM50. Dalam satu repeater tu kita ambil paling kata average lah dalam RM75,000 lebih. Jadi bayangkanlah perbelanjaan kita keluarkan, lepas tu nak manage, nak buat maintenance tinggi juga. Jadi kita pun dapat dana selain daripada sumbangan yang di Mesra. Datuk pun berusaha juga lah dapat dana daripada NIMED dan sebagainya. Tapi memang tak cukup. Terima kasih. Terima kasih atas pandangan itu. Cuma respon pertama saya, of course lah, saya memang dengan limitasi yang kita ada ni, kita tak boleh nak bagi kesanggupan secara terang-terangan untuk okey, kami akan bayar terus tak. Tapi kami akan cari usaha, kami akan usahakan, kami akan dapat lepaskan bagaimana kita nak membantu secara tidak langsung kepada asrama, terutama untuk asal lesen itu sebenarnya untuk lesen
lesen tahunan kepada setiap kita punya repeater kan. RM121 setahun. RM120 untuk satu. Satu repeater setahun. Kalau kali dengan 50 banyak pun. InsyaAllah saya akan bincangkan, mungkin saya boleh usulkan kepada terima kasih. Mungkin ada soalan lain? Tak ikut protokol pun tak apa lah. Assalamualaikum. Saya ada berdua benda lah. Kalau tadi teringat satu je. Bila cikgu kita kaitkan benda ni, jadi saya nak beri pendapat kepada Asra lah. Sebab saya dulu saya mula dengan HAM ni, saya di Penang dan mengikut Persatuan MAK Malaysia Amateur Radio Transmit Society. So apa yang saya dah merantau ke semua repeater dalam Malaysia ni, Semenanjung, daripada Sungai Langkawi sampailah ke Johor. Pendapat saya untuk tuan pengurusi, saya orang tak aktif dengan Persatuan tu sebab saya dulu di Kedah. So saya jadi HAM ya. Itu. Kita minta Asra kalau boleh tolong minta untuk syarikat komunikasi untuk letakkan repeater Asra ni dalam bangunan. Sebab apa yang saya nampak sekarang ni, isu ni repeater Asra ni akan di luar. Apa yang saya faham lah, di luar pagar. Maknanya faktor-faktor kehilangan, kerosakan, benda tu timbul. Jadi kita dah ada nama sekarang ni dan KMKM pun dah kenal. Boleh tak pergi sembang dengan Selcom ke, DG ke, minta letak. Sebab apa yang berlaku yang saya dapat, kita dengar pandangan dari Persatuan MAK, dia orang di dalam bangunan. Maknanya dalam bangunan ni dia terjaga. Elektrik ada, aircon ada. So barang-barang equipment kita yang mahal tu, kita dapat ni daripada rakan-rakan yang sumbang kan. Memang saya pun sedih tengok kan, rakan-rakan yang sumbang tu bukannya sikit repeater tengok. Dengan equipment tu, kita pun tak mampu nak beli. Tapi alhamdulillah dengan semangat rakan-rakan HAM di luar itu yang saya sedih. So apa salahnya? Sebab saya sendiri yang pasang repeater mat tu, yang pasang antena di tower tu saya sendiri yang pasang daripada Langkawi sampailah ke Johor. So apa yang saya tengok tu saya sedih. Tengok di luar. Jadi kita mintalah persatuan usulkan benda ni, minta letak dalam bangunan supaya komunikasi kita Semenanjung insya-Allah boleh lancar lah. Itulah yang saya cuba masukkan. Saya tengok benda ni dah lama dah. Rakan-rakan sudah bunyi, tapi alhamdulillah dengan ada perbincangan ni boleh kita tu satu. Satu lagi Tuan Mengarah, kita adalah berjiran lah. Saya di sebelah pejabat lah. Okey, pengalaman saya cerita sikit tentang 2010 lah. Alhamdulillah pengarah saya membenarkan menggunakan kenderaan untuk melakukan ataupun tindakan bencana alam ni lah. Dengan dia pun alhamdulillah saya tanya dia sebab saya punya alasan, saya mempunyai lesen amatur untuk menolong rakan-rakan. Jadinya dengan kenderaan tu dia bagi seminggu saya buat. Dan terima kasih kepada MKN sebab ada bawah MKN ni rupanya ada satu bidang smart, pasukan smart tu, smart team tu. Saya memang cukup respect lah. Sebab apa yang berlaku, saya ingat malam yang ketiga tu, ada mangsa yang kalau orang Kedah kata ketegang di Bukit Minang tu. Saya dapat info tu dalam pukul 9 malam. 9 malam. Lepas tu saya pergi ke agensi lain. Pergi sana dia tunggu laporan daripada atas sebab dia orang nak gunakan equipment yang banyak nak guna, nak kena dapat arahan. Saya pun fikir lah, dah benda ni dah bagi arahan untuk menggunakan, tapi perlu tunggu. Jadi tak boleh. Saya pun relax. Lepas tu dalam pukul 11 saya balik. Sebab saya pergerakan saya keluar 7.30 pagi sampai pukul 2 pagi. Macam tu lah hari-hari. Masa di banjir tu lah, saya bantulah rakan-rakan menggunakan komunikasi lah, mana-mana yang perlu kan. Jadi malam tu saya balik awal dalam pukul 10. Saya duduk di bangunan kita sekarang ni. Saya tengok tim smart. So saya tanya dia, abang boleh bantu lah? Dia kata boleh, naik atas jumpa kapten. Saya ingat kapten, saya lupa lah nama apa kapten tu. Dia kata bagi tahu lokasi je. Mudah lah benda ni, mudah.
Itu yang kita nak bincangkan benda ni. Smart apa yang BKN ni dia mudah. Tak perlu prosedur nak kena tunggu arahan daripada pengaruh, daripada menteri apa semua, tak perlu. Jadi kita pergi jumpa tu, dia kata lokasi je. So apa yang kerjasama HAM yang boleh buat bantu di sini? Kita grab radio. Saya hantar HAM 2 orang untuk escort Smart ni pergi ke lokasi. Sebab ada beradik HAM tu yang sangkut di sana, sebab dia orang tak mau keluar pada siang tu. So dia orang pergilah. Pergi pukul 11 malam, dia orang balik pukul 2.30 pagi. Alhamdulillah, budak kecil selamat, semua selamat. Yang itulah saya terima kasih kepada FKN. Cuma apa yang saya nak kaitkan di sini, kalau boleh Tuan Pengarah cuba berkomunikasi dengan jabatan-jabatan. Sebab apa? Macam saya, kita tak pasti ada jabatan ni ada HAM. Jadinya bila ada komunikasi dengan Tuan Pengarah, sama-sama pengarah ataupun sama-sama pangkat pengurusan, bila berlaku macam ni, kita yang saya dengar, yang saya berani minta kepada pengarah saya tu, sebab sebelum tu Perdana Menteri dah cakap kita akan gunakan segala aset kerajaan untuk bantu rakyat. Jadi mendengar itu yang saya berani untuk kita minta. Saya rasa itulah ada komunikasi dengan pengurusan, pihak pengurusan. Jadi kita senang nak buat apa-apa tindakan apa ni. Sebab apa yang kita bantu pun alhamdulillah lah. Saya punya mampu untuk bawa kereta ya. Daripada Citra ambil nurse hantar ke hospital, daripada Lustak dia orang bagi beras kita hantar ke itulah yang kita mampu. Itulah sekian saja. Jadi insya-Allah kita akan bersuara nanti ya di sini juga. Assalamualaikum. Okey, berkenaan tentang repeater dalam bangunan. Sebelum kita ada berbincangkan bagaimana kita nak pastikan set-set telekomunikasi kita telekomunikasi tower yang dimiliki oleh swasta dapat berfungsi untuk bila sesuatu bencana berlaku. Kita nak harapkan mereka sangat berus supaya mereka mempunyai backup power. So, diorang memang ada set generator yang mana diorang gunakan diesel di sebelah tower tertentu ni. Apabila bencana kawasan itu terkempur, tenggelam, elektrik mati. So dalam masa 2 hari mereka akan menggunakan genset tersebut untuk menggunakannya sebagai power supply kepada kita punya diorang punya pemancar. Kemudian kita ada juga terfikirkan bagaimana kita nak menggunakan orang-orang swasta ni, syarikat-syarikat swasta ni untuk boleh memberikan sekurang-kurangnya, yalah, mereka berada di kawasan-kawasan yang strategik. So sebenarnya kalaulah kita menyumbang dengan yang punya tower tu, apa salahnya kan? So mungkin ini adalah salah satu benda yang kita perlu kena pastikan kita orang sendiri dahulu. Cadangan yang baik, dan kalaulah sukar sangat, kita carilah bangunan-bangunan kerajaan atau mana kita gunakan, insyaAllah. Okey, yang ni memang perlu ada satu kajian khusus dan supaya cadangan khusus untuk dipertimbangkan oleh kerajaan. Kemudian dari segi penggunaan pasukan smart, pasukan smart ni sebenarnya dia agak berbeza. Seharusnya jadi hanya melaksanakan tugas-tugas yang bomba ataupun agensi penyelamatan yang tak boleh nak buat, mereka ini akan dibawa masuk. Okay, Special Malaysian Assistant Rescue Team ni, diorang ni memang ditempatkan di bawah MKN. Diorang ada dalam 99 orang. So pada satu-satu masuk sepatutnya kita strength ni memang 100 orang. Pada time ini kita ada 99 orang. Memang di bawah MKN. So Smart Team ni kebiasaannya kita banyak menggunakan mereka ke kawasan-kawasan yang memang orang dah dikenal pasti, agak sukar untuk agensi lain untuk pergi. Kebiasaan kita hantar mereka untuk keluar negara. Dan untuk pengetahuan semua, alhamdulillah dalam hampir keseluruhan operasi Smart, kita hanya sekali saja kita kalah dengan Singapura. So memang orang tak bikin Smart. So, dalam semua operasi yang kita laksanakan kat luar negara ni, kebiasaannya mereka akan sampai. Alhamdulillah lah. Cuma hari itu kita ada terlewat di Indonesia sebab ada masalah komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri mereka. Jadi kita sampai. Kelebihan pasukan Smart ni adalah mereka memang apabila ada sesuatu tugasan itu kita memang boleh pengarahan, mereka akan terus laksanakan dengan baik ya. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, Smart ni agak special sebab dia adalah orang kata gabungan 3 agensi dalam satu pasukan. Dalam Smart Team ni mereka ada tentera,
memang ada proses yang begitu teliti sekali lah, sebab kita memang nak pilih the best among the best. So yang ada kat situ memang the best yang kita ada dalam Malaysia ni, alhamdulillah. Dan untuk